Tu kan aku ni boleh sihat ke? Mungkin bila-bila masa Allah boleh tarik nyawa dia. Macam tu kan. Macam mana? Ada satu konsep bila kita ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jamin kita pasti akan diuji. Cuma ujian kita ni wajahnya berbeza-beza. Ada dia uji dengan kekurangan harta, ada diuji dengan kesihatan, ada diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan diri sendiri, ada diuji dengan hubungan. Jadi ni semua ujian-ujian ni telah pun dilalui oleh para nabi dan rasul dulu. Just name it, ujian apa? Semua telah dilalui oleh para nabi dan rasul dulu. Okey, kita cerita pasal macam mana nak pujuk hati kita ni supaya kita ni bila diuji kita ada kekuatan itu. Bila Allah sebut tentang ujian, Allah bagi solution bagi ujian tersebut. Allah kata berilah kabar gembira bagi mereka yang boleh bersabar atas ujian aku. Siapakah orang yang boleh bersabar itu? Adalah apabila dia diuji, dia boleh sebut ayat ni yang kita biasa sebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira kepada mereka ini yang bila dia diuji, dia bersabar dengan berkata perkataan itu, kalimah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni selalunya kita sebut bila kita dengar orang meninggal lah. Apa maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maksudnya adalah daripada Allah kita datang, daripada Allah kita kembali. Ada mesej dalam ayat tu. Mesejnya apa? Nak bagi tahu bahawa we own nothing. Apa yang ada dalam diri kita ni datang daripada Allah. Dan anytime Allah boleh ambil semula. Bukan kita punya. Anak kita, harta kita, suami kita, isteri kita, kesihatan kita, bahkan diri kita pun bukan kita punya.